Selamat datang di dalam siri podcast Sister Seni Islam yang ke-6, iaitu kisah perempuan kita. Dan pada hari ini, topik yang akan kami bincangkan adalah anak tak sah taraf dan pengguguran. Bagaimana kita boleh mendapatkan solusi melalui pemahaman dan sokongan daripada masyarakat kita. Okay, ini adalah satu topik yang agak tabu, yang menjadi pantang larang dan tidak selalu dibincangkan secara terbuka. Tapi pada hari ini kita akan menyentuh isu ini kerana isu ini sentiasa berlaku di sekeliling kita. Okay, sebagai pengenalan, saya mahu memberi satu pengenalan kepada isu ini, iaitu Islam hanya mengakui hubungan seksual dalam perkahwinan yang sah dan memandang hubungan seksual di luar nikah sebagai zina. Dan zina merupakan satu dosa besar dan perlu dihukum dengan hukuman berat. Okay, dalam konteks Malaysia, anak yang lahir daripada perbuatan zina ini perlu dibin atau dibintikan dengan Abdullah atau salah satu nama Allah, kecuali nama lelaki atau bapa yang menghamilkan perempuan atau ibunya. Walaupun lelaki itu mahu meletakkan namanya sebagai bapa yang sah lah. So di dalam konteks ini, bila dibin atau dibintikan kepada Abdullah atau nama 99 nama Allah yang lain, dan ia menjadi satu polemik bila seseorang itu ada adik-beradik dan adik-beradiknya lain tidak sama bin atau bintinya, dan inilah yang menjadi satu stigma atau menjadi satu diskriminasi lah kepada anak tak sah taraf tersebut. Okay, sebelum itu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Syarifatul Adiba Muhammad Jodi dan saya adalah seorang pegawai program kanan di Sister Seni Islam. Pada hari ini kami ada dua orang narasumber, iaitu Datuk Ismail Yahya. Datuk Ismail Yahya adalah mantan Mufti Negeri Terengganu dan juga Ketua Hakim Syar'i Negeri Terengganu. Okay, resource person kita, narasumber kita yang kedua adalah Fararum, adalah seorang aktivis yang aktif dalam membincangkan isu-isu berkenaan dengan kesihatan reproduksi, hak reproduksi seksual dan juga sistem reproduktif badan lah. Fararum ada juga mempunyai satu NGO kan yang bernama For Youth Information. Masih aktif lagi ke? For FYI KL, For Youth Initiative Kuala Lumpur. For Youth Initiative KL. Sekarang lebih banyak kerja dalam RAM lah berbanding FYI KL. Ya, Fararum adalah seorang presiden kepada RAM, Reproductive Rights Advocacy Alliance Malaysia. Okay, pada hari ini kita akan memulakan soalan kepada Datuk Ismail Yahya dululah. Okay, soalan saya yang pertama, apa definisi anak tak sah taraf menurut Undang-Undang Syariah di Malaysia? Dan kalau lahirnya anak tak sah taraf tersebut, apakah impak hidup anak tak sah taraf tersebut terhadap ibu, ahli keluarga dan juga anak itu sendirilah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih. Tapi soalan tu panjang tu nak jawab. Saya cuba ringkas setakat yang boleh. Menurut Undang-Undang Syariah ataupun dalam bahasa yang lebih mudah lah, Undang-Undang Keluarga Islam lah. Undang-Undang Keluarga Islam, kita mempunyai 13 buah negeri dan satu wilayah-wilayah persekutuan. Jadinya ada 14 versi Undang-Undang Keluarga Islam. Walaupun begitu, peruntukan undang-undang di dalamnya hampir sama walaupun tidak sama. Okey. Mengenai dengan anak tak sah taraf ini, dalam saya ambil Undang-Undang Keluarga Wilayah Persekutuan ataupun Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan Cabang 84 atau lebih dikenali juga dengan Akta 303. Dalam akta tersebut, dalam sesi yang 2 mengenai tafsiran, tidak sah taraf berhubung dengan seseorang anak, ertinya
dilahirkan di luar nikah. Saya kalau dalam tulisan saya highlightkan sikit. Dilahir kanak-kanak itu dilahirkan di luar nikah dan bukan anak dari persetubuhan syubhah. Ya. Sebab kata saya highlightkan tu sebab ibu bapa kepada anak itu tidak menikah. Itu maksud dia. Bukan menikah. Tak menikah langsung. Itu maksud dia anak tak sah taraf atau tak sah taraf berkaitan dengan anak. Ya. Seterusnya, saya nak kaitkan persoalan tak sah taraf itu dengan beberapa peruntukan seksyen lain. Dalam seksyen 110 Akta 303 memperuntukkan bahawa jika seseorang perempuan yang berkahwin dengan, ini pasal kahwin, tadi tak kahwin. Seorang perempuan yang berkahwin dengan seseorang lelaki, melahirkan seorang anak. Perempuan itu melahirkan seorang anak, yang anak tu lebih daripada 6 bulan kamariah dari tarikh perkahwinannya, anak tu dikira anak sah taraf. Jadi, yang dikatakan kurang daripada 6 bulan tu tak sah taraf. Tadi yang pertama tafsiran ialah anak yang tidak dilahirkan tapi tak ada perkahwinan. Tapi kalau anak tu ada diikat dengan perkahwinan, kurang daripada lebih pada 6 bulan dilahirkan selepas perkahwinan, dikira sah taraf. Kurang daripada itu dikira tidak sah taraf ataupun tak sah taraf. Itu standard yang ada dalam undang-undang. Sebab undang-undang ni dia asalnya dia berdasarkan pada hukum lah. Perundangan Islam disebut bahawa telah menjadi satu pendapat yang ittifaq ataupun rajih, yang sepakat, yang akhirnya adalah satu pendapat yang muktamad. Seluruh ulama fiqh sepakat mengatakan bahawa yang dikatakan sah taraf itu 6 bulan selepas. Ada dua peruntukan, ada dua fahaman. Satu mengatakan selepas akad nikah perkahwinan antara perempuan dengan ayah dengan lelaki itu, anak itu dikatakan anak sah taraf kepada lelaki itu. Ada satu lagi pendapat mengatakan bahawa 6 bulan selepas tarikh berlakunya persetubuhan. Ya, tadi akad nikah, yang ni persetubuhan. Jadi apapun keadaan yang sepakat mengatakan ialah perkahwinan. Dua pendapat tu digabungkan satu, pakai satu, iaitu selepas akad nikah perkahwinan. Oleh sebab itulah undang-undang saya sebut sekarang, seksyen 110 tadi mengatakan 6 bulan selepas akad nikah perkahwinan. Jadi pada amnya undang-undang dengan hukum syarak dia tak lari ya, mengenai perkara ini. Tetapi sebagaimana biasa, sama ada undang-undang ataupun hukum syarak, dia ada pengecualian. Itu amnya begitu, umumnya begitu, dasarnya begitu, tapi ada pengecualian. Ya. Dalam undang-undang, bila anak tak sah taraf tu, dalam arti kata lain, kurang daripada 6 bulan daripada tempoh perkahwinan antara mak dan ayah tu, 6 bulan kurang, lahirlah anak, maka dikata tak sah taraf. Itu umum, tapi ada pengecualiannya. Ya, dalam undang-undang pun ada pengecualian dan hukum syarak pun ada. Saya sebut dari segi undang-undang dulu. Dalam undang-undang, Akta 303 memperuntukkan seksyen 114 ya, 114. Seorang lelaki mengaku ada seorang kanak-kanak itu sah sebagai anak dia yang sah taraf. Lelaki itu hendaklah disifatkan sebagai bapa kepada kanak-kanak itu jika syarat-syarat dia ada syarat dia. Pertama, tiada seorang lain disifatkan sebagai bapa anak itu. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, perbezaan umur antara lelaki yang mengakui itu anak dia itu dengan anak yang diakui itu mesti difikirkan layak lah. Jangan kata setahun lebih tua, itu tak betul lah. Sebab tak menasabah ayah. Ayah hanya lebih tua setahun saja daripada anak. Itu tak menasabah. Jadi dia diperuntukkan perbezaan antara umur lelaki itu dengan anak itu memunasabahkan untuk dia menuntut itu anak dia yang sah taraf. Yang ketiga, jika anak itu telah akil balik, di mana dia telah menerima tuntutan tersebut, dia tak bantah, anak itu tak bantah. Yang keempat, lelaki dan ibu kepada anak tersebut mungkin boleh disatukan dalam satu ikatan.
Misal katalah, kita beri contoh mudah yang kita boleh ambil contoh. Dalam masa katakan setahun, dalam masa setahun ni lahirlah baby katakan. Setahun ni katakan lelaki yang mengaku itu anak dia tu masuk penjara. Tiba-tiba dalam masa itu juga lahirlah anak yang mengaku itu anak dia. Itu dari segi logik tak logik. Oleh sebab itu, kalau begitu keadaan, kita tak boleh terima. Tapi kalaulah kemungkinan tu maknanya dia boleh berhubung dengan perempuan tadi atau ibu kanak-kanak itu, maka tuntutan dia untuk mensabitkan itu anak dia boleh diterima. Yang kelima ini saya rasa lebih mustahak lah antara banyak-banyak sebab syarat tu, iaitu perakuterimaan itu bukannya semata-mata mengaku itu anak dia, tetapi hendaklah mengaku itu adalah anaknya yang sah taraf. Perkataan sah taraf, sebab kita sebut pasal tak sah taraf, jadi dia hendaklah mengaku anak itu bukan semata anak dia, bahkan ialah nak mengaku anak itu adalah anak sah tarafnya. Itu yang penting. Yang keenam ialah lelaki itu adalah berupaya membuat kontrak. Maknanya bukan orang yang tak sempurna akal lah. Itu dia mengaku tu, mana pada masa pengakuan itu dibuat, dia lah yang layak membuat kontrak, ataupun dalam bahasa membuat akad lah, atau dalam bahasa yang lebih mudah sikit kita faham, dia tidak masuk golongan mereka yang kurang akal atau akal tak sempurna, begitu ya. Dan juga yang mustahak yang perlu ditekankan ialah yang ketujuh, iaitu perakuterimaan itu, yang lelaki yang mengaku itu dengan tujuan semata-mata untuk memberi taraf kesah tarafan. Tadi yang kelima tu saya kata bukan dia mengaku anak saja, tapi dia nak mengaku itu anak dia yang sah. Yang ketujuh ni syarat dia mesti, maksud dia menentukan anak tu yang dia akui itu sebagai anak sah taraf, dekat-dekat, tapi dia punya penekanan tu agak berbeza. Dan yang akhirnya syarat yang ke-8, perakuterimaan itu adalah jelas maksudnya, dan anak itu adalah diakui sebagai anak kandungnya. Jadi kita dah nampak kan sikit, saya hurai balik sikit. Tak sah tarafnya ialah yang di luar perkahwinan. Yang keduanya, tak sah tarafnya ialah bila lahir kurang daripada 6 bulan daripada tarikh perkahwinan. Tapi di dalam yang ketiga ni, stage kita yang ketiga lah sah taraf kalau lelaki mengaku itu anak dia. Seorang lelaki mengaku itu anak dia. Tadi mesti menikah. Yang kedua, lebih 6 bulan. Tapi ini pengakuan oleh seorang lelaki itu anak dia. Itu. Jelas. Dan perkara ini juga ada diperuntukkan dalam hukum syarak. Begitulah kedudukan dia. Walaupun dia kata nanti saya saya katakan beberapa pendapat lah, beberapa pendapat fiqh, dan antara ini mengatakan memang syarat utamanya mestilah 6 bulan, tidak kurang pada 6 bulan daripada perkahwinan. Tapi ada pengecualian juga dalam hukum syarak. Antaranya pendapat yang dikemukakan oleh saya ambil kitab moden sikit lah, kitab yang dalam bahasa orang sekarang ni, fiqh contemporary. Sedap. Contemporary lah, fiqh semasa. Fiqh semasa lah. Tapi tak sedap sebut semasa, disebut contemporary. Nampak ilmiah kononnya lah. Jadi dalam antara kitab contemporary ini ya, fiqh oleh Wahbah Zuhaili, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, Fiqhul Islami wa Adillatuh nama kitabnya. Dalam kitab itu memperihalkan tentang benda yang sama, yang undang-undang pun dah nyata, dia pun maknanya dalam hukum syarak tak ada. Amnya begini, pengecualian. Amnya begini, pengecualian. Dalam bab ini pengecualian begitu juga. Kalau bapa itu datang dan mengaku itu anak dia, tapi dia tak mengaku itu anak zina dia, dia ada syarat sikit lah. Dalam hukum syarak ni, mesti tak mengaku itu anak zina. Dia kata itu anak dia. Bukan anak daripada zina saya. Tak, bukan. Itu anak saya. Itu hendaklah disabitkan oleh pihak yang menyabitkan lah, biasa mahkamah syariah untuk mengatakan itu ialah anaknya yang sah taraf dari segi hukum syarak. Jadi saya rasa dah okey lah tu, undang-undang dan hukum syarak sekali ya. Sekarang kita nak berpindah kepada narasumber kita yang kedua, Farah.
Okay, kita dah tahu kan lahirnya anak tak sah taraf ini, ia adalah satu pengalaman yang kadang-kadang yang ialah satu kelahiran yang tidak diingini, yang tidak dirancang dan menjadi penyebablah kepada lahirnya anak tak sah taraf ini. So, oleh kerana kita tidak ada kebanyakannya lah kan daripada remaja-remaja kita ni ataupun ialah lahirnya anak sah taraf ini, kita tidaklah boleh kaitkan kepada remaja saja. Kadang-kadang orang dewasa pun boleh juga menjadi penyebab kepada pregnancy yang tidak dirancang atau tidak diingini kan. So, maka lahirlah anak luar nikah dan menjadilah satu penyebab kepada diskriminasi di dalam masyarakat kita ini. Dan stigma masyarakat kita ni terhadap anak tak sah taraf ini sangatlah buruk dan menjadi penyebab kepada diskriminasi ke atas hidupnya sepanjang hayat terutama bila kawan-kawan tahu, bila masyarakat tahu, nanti kalau dia nak kahwin pun menjadi satu masalah juga. So, saya merujuk kepada Farah kerana ini adalah satu masalah yang besar di Malaysia kerana kita tahu setiap tahun banyaknya kelahiran anak tak sah taraf ini berlaku kan. Sebenarnya apa yang perlu Malaysia lakukan untuk benda yang segera yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan kita dan juga kesedaran mengenai kesihatan reproduksi dan seksual ini? Pertama sekali saya ingin kupas sedikit apa yang Adibah cakap pada awal perbincangan. Adibah cakap banyak isu hak kesihatan dan reproduktif ni dia tertumpu kepada hanya orang yang dah berkahwin. Jadi itu sebenarnya dah permasalahan itu yang kita dah boleh nampak. Dan bila hak dan kesihatan seksual reproduktif ni tertumpu kepada hanya yang berkahwin, inisiatif ataupun polisi dan dasar-dasar yang diperkenalkan kerajaan lebih tertumpu kepada membantu mereka yang sudah berkahwin. Jadi bila ia dah jadi macam tak seimbang dan bila kita bercakap pasal isu-isu kesihatan reproduktif untuk mereka yang jatuh dalam kumpulan yang tidak berkahwin, sama ada ia adalah remaja, anak muda ataupun orang dewasa, dia menyebabkan dasar-dasar untuk mereka berbeza. Walaupun hak sebenarnya sama ataupun servis yang ataupun perkhidmatan yang diperlukan tak berbeza pun daripada orang yang sudah berkahwin. Jadi kebanyakan contohnya bila kita tengok tentang isu pendidikan komprehensif sexuality, banyak tertumpu ataupun fokus terhadap konsep abstinence ataupun konsep menahan diri. Dan ini adalah boleh dikira sebagai berbahaya. Kenapa? Sebab konsep abstinence ni kita dasar-dasar atau polisi yang dibuat melalui konsep menahan diri ni, dia dibuat daripada andaian semata-mata. Maksudnya macam bila kita buat modul untuk budak-budak sekolah, kita andaikan budak-budak ni tak tahu apa-apa. Jadi lagi-lagi bila kita di zaman teknologi ni, sebenarnya budak-budak lagi pandai daripada kita masa kita budak-budak dulu. Dan ia menyebabkan ada kelopongan untuk mereka yang seperti saya cakapkan tadi, untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan seksual reproduktif yang urgent ataupun mendesak, tapi mereka tidak boleh, tidak ada akses itu disebabkan dasar-dasar dibuat berdasarkan hanya untuk orang yang berkahwin. Ya, dan andaian yang orang-orang yang tidak berkahwin itu tidak aktif secara seksual, dan itu sangat berbahaya dari segi kesihatan umum. Dan pendekatan sebegini agak memudaratkan kerana ia tidak melindungi secara menyeluruh masyarakat dari segi keselamatan, dari segi kesihatan dan kesejahteraan yang berkaitan dengan hak dan kesihatan reproduksi mereka. Dan ia memberikan kesan yang sangat besar terhadap golongan rentan, lebih-lebih lagi perempuan, golongan remaja, kanak-kanak dan sebagainya. Jadi persoalan Adibah tanya apa yang kita boleh buat urgent.
sebenarnya banyak, sebab isu ni bukan isu yang baru. Isu ni sudah berdekat-dekat kita berbincang. Rasanya dah ada macam 3 generasi daripada pihak aktivis ataupun mereka yang bekerja dalam aspek kesihatan reproduktif ni, dan kita seringkali memberikan apa itu, recommendation yang sama setiap kali, seperti mana contohnya memastikan bahawa pendidikan komprehensif sexuality dilaksanakan di sekolah, dan bukan sahaja hanyalah ada modul yang kita buat untuk mengajar kanak-kanak ataupun remaja di sekolah, tetapi kita perlu memastikan implementasi itu adalah international standard, which means kita tak mendiskriminasi dan kita telus dengan informasi dan pendidikan yang kita berikan kepada mereka, dan bukan konsep yang very protective dan konsep yang menakut-nakutkan, tetapi memberikan informasi untuk mereka membuat keputusan yang sepatutnya. Kita bukan seperti mana nama kurikulum tu, pendidikan kesihatan seksual komprehensif, kita bukan nak suruh mereka jadi seksual. Itu bukan apa, mengajar bagaimana melakukan seks. Iya, bukan. Saya rasa itu adalah misconception yang paling popular lah dekat Malaysia, ataupun bukan dekat Malaysia saja, sebenarnya di western countries is also the same. Jadi sebab bila kita berbincang pasal pendidikan sexuality komprehensif ni, dia termasuklah skill set ataupun kemahiran kita. They call it negotiation skill. Macam kita berbincang tentang persetujuan. Kiranya bila kita berada ataupun seorang remaja berada dalam situasi yang mereka tak comfortable, dia boleh katakan tidak. Dia boleh tahu apa yang dia mahukan dalam kehidupan dan membuat keputusan yang sepatutnya dengan informasi yang mereka ada. Jadi saya rasa paling senang lah yang kita boleh cakap adalah kita perlu telus dalam mengajar informasi dan memberikan informasi dan perkhidmatan hak kesihatan dan reproduktif untuk semua, regardless of latar belakang. Tidak kira latar belakang dah berkahwin atau belum, semua berhak untuk mendapatkan informasi dan perkhidmatan kesihatan tersebut. Yelah, tapi macam mana yang kita tahu di Malaysia, modul yang dikeluarkan oleh LPPKN kan, apa PEERS, PEERS, itu pun lebih mengajar kepada bagaimana menahan diri kan. Lepas tu, dan subjek ini dia ajar bersama dengan subjek-subjek yang lain kan, seperti subjek sains, subjek agama, subjek kesihatan. Kita nakkan sebagai aktivis, kita nakkan satu subjek yang berdiri dengan sendirinya kan. So kita boleh mengajar bagaimana anatomi badan, bermula dari anatomi badan, nanti bila datang haid bagaimana, dan perkembangan badan bagaimana, nanti bila dah sampai ke satu peringkat umur, bila badan dah membesar, dah fully develop, dan apa ilmu yang mereka perlu adakan pada peringkat itu kan. Betul. Saya nak tambah sikit, salah satu lagi orang kata misinformation ataupun misconception tentang pendidikan kesihatan seksual ni, saya rasa dekat Amerika ataupun United States, dia ada buat research lah pasal pendidikan sexuality. Mereka dibandingkan mereka yang tidak dapat pendidikan sexuality komprehensif dengan mereka yang dapat, yang dapat pendidikan sexuality komprehensif ni, dia punya umur untuk mereka mula dalam aktif dalam seksual ni lebih lambat daripada mereka yang tak dapat pendidikan komprehensif sexuality. Kerana apa? Sebab pendidikan komprehensif sexuality ni, seperti apa yang saya cakap tadi, dia memberikan kemahiran dan informasi yang tepat untuk mereka berfikir, okey, sekarang ni saya umur ini, kalau saya mengandung nanti macam mana? Saya rasa saya belum bersedia, dan ia boleh memberikan remaja lebih-lebih lagi untuk membuatkan keputusan yang termaklum.
apa yang terbaik untuk diri mereka. Sekarang kita nak berbalik semula kepada Datuk kan. Yalah, oleh kerana tidak ada pendidikan seksualiti yang sempurna kan. So mereka tahulah apa yang mereka, bila perlu kata tidak, bila perlu kata ya. So makanya kita andaikan remaja-remaja ini mengandunglah luar nikah. Itu bila dah mengandung tak tahu nak pergi mana kan. So ada setengah daripada mereka memilih untuk meneruskan kehamilan, dan mungkin setengah daripada mereka memilih untuk melakukan aborsi ataupun pengguguran. So untuk anak remaja yang, untuk mereka-mereka ni lah, bukan setakat remaja, ada juga orang dewasa yang memilih untuk meneruskan kelahiran, meneruskan kehamilan, dan akhirnya anak luar nikah ini pun lahir di dunia. Seperti mana yang kita tahu, anak tak sah taraf ni memang tak bersalah. Mereka tidak diminta pun untuk dilahirkan sebagai tidak sah taraf kan. Itu adalah kesalahan ibu bapa mereka lah kan. So impak daripada kelahiran anak tak sah taraf ni kan. So seperti mana yang Datuk beritahu tadi, ada beberapa hukum fiqah mengatakan begitu begini, dan ni adalah salah satu, ada sebahagian ulama berpendapat, contohnya Ibnu Hajar Asqalani dan sebahagian daripada pengikut mazhab Malik menyatakan anak yang lahir daripada luar nikah ini tidak boleh mendapat harta waris daripada bapanya, kerana ada dalil khususlah tentang hal ini. So pada pendapat Datuk, adakah adil anak yang lahir daripada tak sah taraf ini tidak mendapat harta waris? Ya, terima kasih. Sebelum saya pergi kepada soalan itu tentang harta waris, saya nak panjang sedikit huraian saya mengenai dengan pensabitan nasab lah. Sebab dalam rukun faraid ataupun pembahagian pusaka, dalam bahasa fiqh al-irs, dia ada 3 rukun dia. Pertama, orang yang mati, pemilik harta tu mati. Yang kedua, ada keturunan dia, nasab keturunan dia. Yang ketiga, ada harta. 3. Sebelum saya pergi ke situ, sedikit huraian dan syarat-syarat, saya nak panjang sedikit tentang nasab, kerana persoalan tadi nasab. Persoalan mengenai kepusakaan itulah nasab. Okay. Saya ni selain daripada bekerja, saya juga membuat kajian, maksudnya untuk membuat keputusan saya terpaksa membuat penyelidikan. Jadi dalam penyelidikan saya banyak terjumpa pendapat-pendapat fuqaha yang saya rasa lebih bersifat, dia tidak mengongkong, tapi dia memberi ruang untuk penyelesaian. Ya, dia kata ini hukuman dia haram, tapi ada penyelesaian untuk menjadi halal ataupun harus, begitu benda yang itu kita suka. Bukan kita nak liberalkan hukum, tidak, bukan itu niat dia, tapi tiap perkara tu ada penyelesaian dia. Itu yang mustahak, sebab masyarakat, rakyat atau kita pun perlu pada penyelesaian, bukan setakat tahun ni, tapi nak selesai macam mana. Okey. Sampai di situ, saya Seksyen 114 tadi, Akta Wilayah, Akta 303 Wilayah Persatuan tu, saya nak relatekan lagi satu pendapat, iaitu pendapat yang dikemukakan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab yang sangat jarang ditemui lah, sebab dia berjilid kitab dia. Jadi dalam kitab Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ati wal Baitul Muslim fi Syariatil Islamiyah, dia ada sebutlah, macam saya sebut awal tadi, pendapat yang rajih, yang orang panggil yang muktamad lah, memang syarat dia 6 bulan selepas akad nikah. Anak tu lahir 6 bulan ke atas, itu anak sah taraf. Bawah tak sah taraf. Kemudian dalam undang-undang sebut juga mesti ada akad nikah. Tak ada akad nikah tu totally tak sah. Ada lagi pendapat macam kalau dah perempuan tu dah mengandung, menikah, apa nak kata anak tu sah taraf lagi, sebab dia dah anak haram pada masa dia nikah dengan lelaki ni, dia dah mengandung, itu anak haram lah. Jadi macam-macam pendapat. Tetapi kalau kita baca kitab fiqh betul-betul, cantik, seronok.
Antaranya saya katakan salah satunya saya nak sebut tadi Dr. Dr. Abdul Qadir Zaidan menyebut begitu, betul lah begitu. Tapi ada pengecualian dia. Pengecualian pertama, kalau lelaki ni tak nikah dengan perempuan tu, tak nikah. Nak rujuk pada section tafsiran tadi tak nikah. Tapi dia mengaku, dia menuntut, bukan saja mengaku, dia menuntut macam section 114 tadi, dia menuntut itu anak dia dengan syarat dia tak sebut itu anak zina dia. Diberilah hak nasab. Hak nasab ni bukan semata-mata bin kan, malah nasab ni dia boleh mewalikan kalau perempuan, dia boleh dapat harta pusaka, itu sebut nasab tu. Kalau setakat anak saja lah beza. Ni nasab dia kata. Dalam kitab dia tu nasab. Mana boleh dibinkan nanti kalau dia anak tu perempuan boleh menjadi wali nikah ni yang menuntut ni. Itu maksud dia. Itu kalau tak nikah. Yang kedua, kalau dia menikah, anak tu lahir kurang daripada 6 bulan daripada tarikh perkahwinan tu, kalau lelaki itu juga menuntut itu anak dia dengan tak sebut itu anak zina, maka beri hak dia sebagai nasab, hak nasab kepada anak tersebut. Okey, nasab habis itu. Jadi sebelum saya pergi pesaka tadi, jadinya kesimpulan dari segi hukumnya, dari segi undang-undangnya memang selari, tak bercanggah. Kemudian ditambah pula, saya nak tambah juga dengan satu undang-undang lain lah, bukan undang-undang syariah, iaitu undang-undang pendaftaran perkahwinan ataupun saya selalu sebut mereka Akta 299, Section 13 dan Section 13A. Saya tak nak pergi Section 13 tu, tapi saya pergi Section 13A, Subsection 2. Okay? Subsection 2 tu cantik. Sebab apa cantik? Sebab dia memperuntukkan begini. Nama keluarga. Orang Islam tak ada nama keluarga. Jika ada lah. Dia kata nama keluarga jika ada, yang hendaklah dicatatkan berkenaan dengan anak sah, tak sah taraf, boleh jika ibunya adalah pemberitahu dan secara sukarela memberi maklumat itu. Keluarga ni bukan orang Islam di Malaysia. Surname lah. Surname, yes. Jadi surname tu kalau ada, tapi anak ni anak tak sah taraf. Ni section 13A2 subsection 2. Anak ni tak sah taraf tapi ada surname. Dan mak dia pergi ke pejabat pendaftaran untuk mendaftar tu mengaku ada. Anak tu anak tak sah taraf. Jika ibunya adalah memberitahu dan secara sukarela memberi maklumat itu, menjadikan nama ibunya sebagai mana keluarga. Kalau ibu nak, jadi keluarga. Dengan syarat bahawa jika orang yang mengaku dirinya menjadi bapa, ada syarat lah. Itu umum. Syarat dia ada pengecualian. Syarat kalau ada orang lelaki lain yang datang mengaku itulah anaknya, mengikut Section 13, meminta supaya namanya dia masukkan sebagai nama kepada menjadi ayah kepada kanak-kanak tersebut, maka nama orang yang menuntut itu hendaklah diletakkan sebagai ayah kepada budak tersebut atau ahli keluarga tersebut. Jadi saya nampaklah sama ada undang-undang syariah yang dia berkuasa, hukum syarak yang ada, yang saya selalu sebutlah, saya mencabar. Kalau orang kata apa pendapat KPK ni kita tak pakai. Okey, adakah awak haram kitab ini? Sebab ini kitab ni ada tapi kita tak baca. Itu je. Kalau kita baca dan kita faham dan kitab ini tidak diharamkan amalannya, fahamannya di Malaysia, maka pakailah. Dan undang-undang sivil, undang-undang pendaftaran kelahiran dan kematian Akta 299 pun dah orang cukup syarat, cukup melengkapi, saling melengkapi antara satu sama lain. Oleh sebab itu, anak yang dilahirkan, yang dikatakan tidak sah, tapi diminta, dituntut oleh seorang lelaki itu sebagai anak sah taraf, timbullah isu kepusakaan. Okay? Oleh sebab itu, apa keadaan pun, yang penting lelaki yang mengandungkan atau menyebabkan perempuan mengandung bertanggungjawab di atas kandungan tersebut. Mengaku apa keadaan pun, mengaku itulah anak dia. Oleh sebab itu, kanak-kanak tersebut adalah anak sah taraf dari segi hukum dan segi undang-undang. Anak-anak tersebut adalah berhak mendapat pusaka dari segi hukum dan undang-undang. Dan anak itu jika perempuan boleh
ataupun menjadi wajib ke atas lelaki tersebut menjadi wali kepada anak-anak tersebut dari segi hukum dan undang-undang. So tak timbul masalah mereka anak-anak tersebut diketepikan atau ditinggalkan Tak haknya. menerima harta waris lah. Ya, itu. Jadi yang penting sekarang kita kena fahamkan kepada seorang pasangan lelaki ni khususnya, kamu kena bertanggungjawab di atas apa yang kamu buat. Itu yang besar. Itu saya rasa sesuai dengan sebut tadi, ilmu mengenai dengan benda-benda perkara berkaitan dengan anatomi dan sebagainya. Terima kasih. Okey, tapi Datuk, secara realitinya ramai lelaki yang tak mahu bertanggungjawab. Biasanya bila mereka tahu yang perempuan tu mengandung, maka nanti dia datanglah berbagai-bagai alasan. Oh, kamu ni, kamu pasti ke ini anak saya? Kamu tak pernah tidur dengan lelaki lain? Ada saja alasan lah yang digunakan untuk tidak bertanggungjawab kan. So in the end, yang menerima beban, yang menanggung beban adalah perempuan juga. Perempuan tu menanggung beban. Tak cukup dengan tu, bila anak lahir, anak tu juga menjadi satu bebanan kepada dia kan. Dan bermacam-macam isu lah, seperti mana yang kita bincangkan, dengan tak dapat bin pun dah bin atau binti Abdullah. Kemudian dengan diskriminasinya lagi, usahakan nak menerima harta waris, nasab pun tidak diberi oleh bapanya sebab bapanya lari, tak tahu kan. Jadi saya tambah sikit bila begitu ya. Jadi inilah isu atau persoalan yang patut kita zahirkan ke tengah masyarakat, mengatakan bahawa tiap-tiap perempuan dan tiap-tiap lelaki, sama ada dah kahwin atau belum, sebelum mereka mengadakan hubungan jenis, sama ada di luar nikah atau selepas nikah, fahamkan dulu apakah impak ke atas hubungan suami kelamin. Kalau mengandung, nak bertanggungjawab atau tidak? Ini yang tapi kadang-kadang kita sebut, orang kata ini cakap senang. Perempuan mesti tahu hak dia tau. Sebelum kamu benarkan suami ataupun lelaki mengadakan hubungan jenis kamu, kalau kahwin pun, kalau lelaki tak serah lagi mas kahwin, dari segi hukum kamu boleh halang. Suami tak boleh mengadakan hubungan jenis ataupun bersetubuh dengan saya dengan syarat serah dulu mas kahwin. Itu hukum syarak. Apatah lagi benda-benda macam ni, kita syaratkan boleh nak melakukan persetubuhan walaupun tak kahwin, dengan syarat jika mengandung kamu kena bertanggungjawab. Soalannya, perkara ni adakah kesedaran? Saya nampak perkara ni lah kita perlu memberi kesedaran kepada ahli masyarakat kita. Itu yang penting. Berbalik kepada Farah kan, since Farah adalah seorang aktivis kepada isu-isu yang berkaitan SRHR ni kan. So isu-isu ni memang menjadi satu dilema. Yalah, kadang-kadang mereka tahu juga, tapi kita ni sentiasa ada keinginan nak mencuba. And then bila nak mencuba, tak tahu, tak ada ilmu di dada kan. So, dan duduk di dalam masyarakat Malaysia yang rata-ratanya memang beragama Islam dan dibebani dengan persoalan-persoalan mengenai budaya dan agama kan. Ini memberi kesan kepada seseorang perempuan itu memilih untuk meneruskan kehamilan atau tidak kan, ataupun melakukan pengguguran. So, bila dah melakukan pengguguran, ada pula stigmanya lain. Katalah memilih untuk melakukan pengguguran. Dan bila ada orang-orang sekeliling tahu kan, ni berdosa ni nak menggugurkan, membunuh kandungan kan. Tapi nak meneruskan kelahiran pun ada juga impaknya. So, maka menjadi seorang perempuan ni berbagai-bagai bebanan yang mereka perlu fikirkan untuk memilih, membuat keputusan yang terbaik untuk diri mereka. Itulah macam mana yang bagaimana pengaruh budaya dan agama ni memberi kesan kepada satu keputusan perempuan untuk memilih lah apa yang terbaik untuk diri mereka kan. Kalau kita tengok dalam konteks Malaysia, memang kita boleh katakan dalam keputusan dalam melakukan pengguguran ataupun kehamilan luar, ataupun untuk meneruskan kehamilan luar nikah ni,
memang dia macam heavily influenced by culture and religion. Kerana kita perlu fahami yang masyarakat Malaysia walaupun ada pelbagai jenis lah, kalau kita cakap, kalau walaupun Muslim, Kristian, kita boleh katakan majoriti rakyat Malaysia ni majoriti yang beragama, yang praktis agama dalam seharian mereka. Jadi keputusan bukan sahaja pengguguran dan kehamilan luar nikah, tetapi keputusan dalam kesihatan reproduktif ada influence-nya dalam kehidupan mereka lah. Jadi dan bila kita lihat konteks rakyat Malaysia, kita boleh katakan almost dalam budaya dan agama, dia melihat aktiviti seksual yang diadakan yang without marriage ataupun di luar perkahwinan, ini memang distigmatisasikan. Memang ada stigma, dan ia tidak diterima secara amnya. Itu dari segi budaya dan agama lah. Dan bila kita lihat tekanan sosial memainkan peranan dengan keputusan seorang perempuan untuk meneruskan kehamilan atau untuk melakukan pengguguran. Macam Adibah cakap, dia buat pengguguran kena stigma juga, tak buat pengguguran pun kena stigma juga. Jadi macam ditelan mati bapa di luar mati anak. So bebanan dalam kesihatan reproduktif ini memang digalas oleh perempuan secara amnya. Dan kalau kita tengok pun, bila kita bercakap kan pasal hubungan seksual ni, selalu kita dengar orang akan berikan nasihat kepada perempuan, jaga diri tu. Kalau kau mengandung nanti, siapa nak tanggung? Kalau kita dah ada idea yang bila kehamilan luar nikah berlaku, bebanan itu akan seterusnya ke perempuan tersebut, dan tak difikirkan pun kita dah tahu macam lelaki akan bebas daripada tanggungjawab. Jadi itu sebenarnya masalah juga sebenarnya bila kita dah ada preconceived notion yang bebanan ini sepatutnya diambil ataupun tanggungjawab diambil hanyalah dari perempuan. Dia akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam gender, dan macam Datuk cakap, memang kita kena ada tanggungjawab bersama. Dan tanggungjawab itu termasuklah tanggungjawab untuk mendapatkan maklumat yang sebenar, maklumat yang betul, untuk melakukan keputusan yang seperti saya cakap tadi termaklum. Tapi bila informasi di luar sana, banyak sangat informasi yang kita dapat sekarang, lagi-lagi dengan internet dan sebagainya, lagi-lagi anak muda akan jadi confused. Mana nak percaya, mana nak, apa sebenarnya yang boleh diorang ambil ataupun pelajari untuk mereka melakukan keputusan yang terbaik untuk diri mereka. Jadi kita berbincang balik tentang norma agama dan budaya. Sebenarnya saya tak adalah kita nak cakap budaya dengan agama ni tak bagus. Bukan. Apa yang tak baik adalah budaya dan pemahaman agama yang menghukum. Apabila sesuatu dah terjadi, apakah solusinya? Itu adalah satu pemikiran yang kita perlu ada dalam masyarakat yang beragama dan ada budaya. Kenapa kita tidak boleh menukarkan cara pemikiran kita kepada lebih mencari solusi lebih manusiawi, dan itu adalah salah satu komponen dalam agama juga dengan budaya. Kenapa kita tak boleh jadi orang yang lebih empati, lebih compassion? Dan saya rasa untuk berbincang tentang hak kesihatan reproduktif, ia tidak sepatutnya dijadikan suatu justifikasi untuk dasar-dasar atau polisi yang dikeluarkan kerajaan, jika mereka kata ini adalah sesuatu yang bukan budaya kita ataupun agama kita melarang sebegini dan sebegitu. Tetapi kita perlu memikirkan cara, ini adalah solusi yang terbaik supaya semua orang boleh terjaga, seperti yang saya kata, tidak kira latar belakang, dan mendapat maklumat
dan informasi yang sepatutnya. Okey, terima kasih Farah. So, untuk Datuk pula kan, tadi Datuk ada menceritakan tentang hak nasab ni, hak keturunan. Kemudian ini adalah satu pendapat popular kan yang sentiasa dimainkan di dalam masyarakat kita, bahawa bapa yang menghamilkan ibu tersebut dan ibu tersebut melahirkan seorang anak tak sah taraf, bapa tersebut boleh berkahwin dengan anak tak sah taraf tersebut. Bagi saya kan ini adalah sesuatu yang tak masuk akal, kerana kita menormalisasikan incest. Kerana bapa boleh berkahwin dengan, kita berpendapat bahawa bapa boleh berkahwin dengan anak tak sah taraf tersebut. Macam mana agaknya boleh datang pendapat ni, Datuk? Tanya saya mengenai bagaimana pendapat ni boleh datang, saya rasa saya tak ada idea lah untuk jawab. Tinggal lagi kalau orang tua yang waras lah. Waras dan berfikiran agama lah. Betul-betul berfikiran agama. Yang taat pada agama dia. Saya bagi satu ayat daripada Al-Quran, surah Nisa, surah yang keempat, ayat 23. Ayat tu panjang. Saya cuba ringkaskanlah. Ayat tu bermula dengan hurrimat 'alaikum ummahatukum. Maknanya ayat ini memperihalkan golongan-golongan perempuan yang diharamkan untuk lelaki mengahwininya. Ya? Ayat 23 surah An-Nisa ayat surah 4. Memperihalkan beberapa perempuan yang diharamkan ke atas lelaki untuk berkahwin. Okey. Antara ayat tersebut berbunyi warabai, dia bermula hurimat alaikum, tapi di tengah ayat tu dia kata warabaikumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa lam yatakunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Okey, seperti setakat tu je. Maksud ayat ni lah, lelaki boleh berkahwin dengan anak isterinya yang dalam pemeliharaan isterinya itu, kalau dia melakukan syarat dia telah melakukan persetubuhan dengan isterinya itu. Kalau tidak melakukan persetubuhan, anak tersebut boleh dikahwini. Okey, kita faham situasi yang digambarkan oleh ayat tu. Kena faham. Haram kalau si lelaki berkahwin dengan seorang perempuan tu ada anak. Kalau lelaki ni bila kahwin bersetubuh dengan perempuan ini, anak yang perempuan tadi tu dengan suami lain, haram bagi lelaki ni jadikan isteri dia. Ya? Okey. Kalau kita faham gitu, jadi ginilah anggapan. Kias kita begini. Anak tu anak dia kan. Maknanya lelaki ni telah setubuhi isteri ni. Betul. Ibu anak tu. Betul? Betul. Jadi apa kaitan ayat ni? Haram bagi kamu menikah. Jangan pandai-pandai buat hukum tau. Tapi ayat begitu itu. Ayat Quran sebut hurrimat. Diharamkan untuk atas semua. Jadi saya punya tafsiran ayat ini, itulah kita faham. Kalau begitu, maka takkanlah saya tak setubuh lagi mak dia. Macam mana awak tak boleh setubuh mak dia? Anak boleh lahir. Ini mustahil. Oleh sebab itu kamu telah menyetujui ibu itu sebut, maka dengan anaknya itu diharamkan akan berkahwin. Itulah kesimpulan yang saya dapat buat. Dan ini kita boleh, kalau tak percaya, tak yakin, okey, bacalah tafsiran-tafsiran mengenai ayat ini dalam beberapa tafsir. Cuba tengok, cuba lihat pendapat yang mungkin adalah pendapat yang orang panggil yang dangkal tu. Boleh jadi ada. Saya belum bertemu sebenarnya. Tapi kalau ada pun dangkal lah. Bacalah ayat ini dan tafsirannya supaya kita dapat pengetahuan yang betul dan benar. Itulah setakat saya boleh jawab. Terima kasih Datuk kerana memberi pencerahan tersebut. Saya rasa pencerahan itu perlu untuk diwar-warkan kepada masyarakat. Kerana seperti mana yang saya biasa dengar, itulah pendapat soalan saya yang pertama tu yang popular di kalangan masyarakat. Macam dah tak ada perempuan lain ke yang nak dikahwini kan, sampai anak tak sah taraf sendiri nak dikahwinkan.
seorang bapa tu nak berkahwin dengan anak tak sah taraf dia sendiri kan. Ya. Boleh saya nak Boleh. Farah nak bertanya pun boleh. saya rasa macam kebanyakan pandangan mereka yang katakan bapa kepada anak luar nikah boleh, ia menampakkan bagaimana sistem patriarki ni memang ingrain dalam otak lelaki-lelaki yang tak guna ni lah. Sebab dia nak menjustifikasikan di mana punai mereka boleh masuk. Faham tak? Macam sebab tak sah taraf boleh bersetubuh, boleh kahwin. dengan anak Jadi saya rasa macam ia keluar daripada logik akal lah. Saya tak tahulah Datuk. Saya rasa macam stres. Macam manalah boleh sampai pemikiran itu sampai ke tahap itu. Dan dijustifikasikan perkara itu dengan agama. Itu memang saya rasa itu memang tak sickening. It's very sickening. Tapi itulah yang popular di dalam masyarakat kita. Itulah. And then bukan setakat orang-orang biasa, even orang-orang yang terpelajar pun mereka mengatakan bahawa pendapat itu betul. Itu yang saya tak faham. Kalau saya nak sebut sikit, mereka ni telah meletakkan anak tak sah taraf itu sehina-hinanya. Walau itu anak, apa pun itu anak. Zaman sahabat dulu, zaman Rasulullah pun ada berlaku macam ni. Bukan kata tak berlaku tau. Dan ada hadis yang menceritakan, dan oleh sebab itulah antara dikatakan orang yang berzina tu dikenakan rejam tu. Ada cerita hadis seorang sahabat, tapi dia yang perempuan tu hamba lah. Tapi zaman dulu hamba ni, walaupun hamba tapi dia letak taraf juga, ada taraf dia. Jadi seorang sahabat kata itu anak dia, perempuan tu mengandung tu, itu anak dia. Sebab aku bersetubuh lah bahasa kasarnya. Aku bersetubuh ni. Mari datang sahabat lain, melalui anak dia beritahu, itu perempuan tu mengandung adik aku, sebab ayah aku bersetubuh dengan perempuan tu. Ada pun berlaku. Dan bila yang ada day, Rasulullah buat keputusan. Rasulullah kata, kamu berebut anak dalam seorang perempuan mengandung, yang merebutnya dua orang lelaki. Nak jadikan masing-masing kata anak dia. Okey, Rasulullah kata, berdasarkan keterangan aku, kalau sekarang DNA lah, aku dapati lah anak A, anak sahabat ni. Jadi yang mengaku bersetubuh dengan ni patut kena hukum rejam. Ada hadis pun. Jadi maksud saya tadi, saya nak ceritakan, zaman Rasulullah letak anak tu tempat yang tinggi. Kita sekarang anak zina tu serendah-rendahnya, seolah tak masuk syurga. Itu soalan yang ditimbulkan, berlaku sekarang, fikiran begitu. Walhal itu anak karamah insaniah, kemuliaan manusia tetap ada. Yang menyebabkan dia lahir begitu, lelaki dan perempuan tadi, terutama lelaki yang membenihkan. Itu yang kadang-kadang sepatutnya lelaki ni lebih alert lah, lebih peka lah. Kerana dia lah maka berlakulah benda yang tak adil ini. Untuk Farah pula kan, baru-baru ni kan Menteri Pelajaran kita Puan Fadlina Siddiq mengatakan bahawa kurikulum sexuality yang komprehensif ni akan diguna pakai, akan dilaksanakan di Malaysia. Tetapi hanya pada tahun 2027. Sekarang ni baru tahun 2025. So 2 tahun lagi ni nak buat apa? Kelompongan 2 tahun ni, adakah isu-isu masalah sosial ni akan sentiasa berlaku? Anak tak sah taraf akan keep on dilahirkan, dan kelompongan pengetahuan tentang SRHR ni akan berterusan sampailah 2027. So apa komen Farah? Jadi sebenarnya walaupun saya katakan pada awalnya pendidikan kesihatan seksualiti ini penting, tetapi ini bukan hanya option yang kita ada. Sebenarnya pendekatan untuk anak muda ataupun masyarakat secara amnya untuk pengetahuan hak kesihatan reproduktif mereka, kita perlu ada pelbagai cara bagaimana kita nak menangani isu-isu ni. Sebab macam saya katakan tadi, isu-isu ini dah berdekad-dekad lama. Dia akan continue to happen. Dan
kita sebagai manusia, kita sebenarnya perkara pertama yang kita perlu fikirkan adalah kesihatan reproduktif ini penting sebab kita tidak akan wujud dalam dunia kalau tak ada kesihatan reproduktif ni, betul. Jadi dari segi modul pendidikan komprehensif ni, walaupun dia akan dimulakan 2027, kita pun tak tahu sama ada 2027 tu bila dah dimulakan dia akan diimplementasikan dengan betul atau tidak. Jadi pendekatan seperti kempen kesedaran perlu diadakan, sebab contohnya bila kita bercakap tentang kehamilan remaja, sampai sekarang kita kena emphasizekan dekat masyarakat yang 28 remaja hamil setiap hari. Dan bila kita internalize benda tu, kita akan rasa oh ini urgent ni. Ini adalah sesuatu yang mendesak yang kita perlu lakukan sebaik-baiknya untuk prevent this thing from happening, because ini bukan statistik, you know, macam seorang remaja hamil sebulan, 28 sehari. Jadi darab 30 hari. Betul. Dan darab setahun. Berapa banyak, berapa ribu setiap tahun kehamilan remaja berlaku. Dan daripada 2018 sehingga 2023, kalau tak silap, 509 pembuangan bayi berlaku. Sehari atau sebulan tu? Di antara tahun itu, 509. Jadi isu-isu ini akan terus berlaku jika kita tidak mengambil pendekatan yang proaktif, dan kita perlu adakan kempen kesedaran perlu bermula daripada kecil lagi sehinggalah dewasa sebenarnya. Saya rasa bukan sahaja untuk orang muda, kerana apabila orang dah berkahwin pun kadang-kadang diorang pun tak tahu pasal kesihatan reproduktif dan macam topik persetujuan contohnya. Datuk, ramai orang yang bila dah kahwin kan Datuk, dia akan cakap macam, oh kau ni isteri aku, bila-bila nak buat, bila-bila suami nak, kau kena bagi. Jadi perkara ni sebab kita nak perkahwinan ini ataupun relationship antara orang yang dah berkahwin juga untuk menjadi sesuatu yang bahagia, bukan sesuatu yang kita paksa orang. Dan ini adalah salah satu komponen yang ada dalam pendidikan kesihatan komprehensif yang kebanyakannya contohnya khusus perkahwinan dia tak menyentuh sangat pasal pendidikan kesihatan reproduktif ni. Dan saya rasa seperti yang saya katakan, CSE ataupun pendidikan komprehensif sexuality di sekolah itu bukan hanya itu yang kita perlu lakukan, tetapi kita perlu lakukan secara menyeluruh. Benda lain pun kita boleh buat seperti kempen kesedaran. Dan bila kita berbincang tentang remaja, sebenarnya kita dah ada garis panduan pengendalian masalah kesihatan seksual dan reproduktif di klinik kesihatan di Malaysia, tetapi implementasinya bagaimana? Jadi kita dah ada garis panduan, kita cuma perlukan political will ataupun dorongan daripada Kementerian Kesihatan dan Kementerian Wanita untuk emphasize yang ini adalah sesuatu isu yang kita perlu selesaikan untuk this period of time. Kalau kita tengok contohnya kes Richard Huckle, dalam 2 tahun kita dah ada SOAC. So takkanlah kita nak sensationalizekan isu-isu ini supaya kita dapat kerajaan yang proaktif terhadap isu-isu ini. Maksudnya kita boleh lakukan sesuatu untuk isu-isu yang berlaku. Jadi itu memerlukan political will lah ya. Betul. Dan seperti mana yang saya keep on saying, isu-isu ini bukan sesuatu isu yang baru, dan banyak pakar-pakar sebelum ini juga dah beritahu pihak kerajaan apa yang perlu dilakukan untuk membendung isu-isu ini dari berlaku dengan lebih teruk. Kerana sekarang ni kita nampak trend pembuangan bayi, kehamilan remaja tak menurun dari dulu. Jadi jawapannya dah ada. Sama ada kita nak buat atau tidak, itu saja. Laksanakan secara komprehensif dan secara betul. Ataupun kita cuba untuk berselindung di sebalik
berselindung di sebalik atas nama budaya dan agama. Dan Saya boleh tambah tak? Boleh tambah tak begini. Tadi Farah dah sebut pasal kursus. Betul, saya akui kursus pra perkahwinan, khususnya kepada orang Islam lah, tidak cover benda ni. Kesihatan reproduksi ni tidak disentuh. Dia hanya sentuh pasal tu yang tanggungjawab pun tak sentuh sepenuhnya. Jadi saya dalam keadaan yang kata apa yang hasrat kerajaan nampaknya macam ada, tapi sangat jauh. Apa kata kita buat dalam keadaan short term ni, iaitu biarlah kita rendahkan keegoan kita sikit. Maksud saya, pegawai jabatan agama turunlah padang, jumpalah dengan orang seperti Farah ni yang aktivis, supaya kita buat satu kurikulum dan minta belanja daripada Majlis Ulama Islam. Bawah mana ada? Tak apa, kita ambil bawah kalau bahasa kita sekarang kita pada asnaf, tapi dalam bahasa Arab tak betul asnaf tu, dia akan pakai sinf. Bawah asnaf atau sinf ariqab, membebaskan perhambaan. Jadi kalau sebab apa? Kalau silat letak hubungan suami isteri ni menyebabkan kita ni akan ketentuan sebagai seorang Islam ni macam terabai. Jadi untuk membasmikan itu boleh gunakan bawah bahagian asnaf riqab untuk membasmikan itu. Kita buat khusus pra perkahwinan, tapi bukan dalam konteks yang dipahami oleh pegawai agama. Tu saya kata turunkan ego sikit. Bukan kamu yang 100% faham benda ni. Hal-hal kesihatan kamu tak faham. Hal-hal anatomi kamu tak faham. Kalau boleh faham pun cerita macam mana, sebagaimana yang boleh difahamkan oleh pegawai yang terlibat, pegawai yang berkaitan dengan perubatan. Oleh sebab itu, gather lah. Mari duduk bersama, bincang. So apa dia kurikulum yang patut kita buat kepada mereka yang misalkan dia sedang menunggu SPM, mereka sedang menunggu nak masuk sekolah menengah misalnya, awal-awal kita push lah, duit ambil daripada rekod. InsyaAllah sampai kursus perkahwinan esok lagi senang mereka faham. Dan kursus perkahwinan tu mendalamkan tidak sebagaimana yang ada pada hari ini. Oleh sebab itu dan bukan saja orang-orang aktivis, termasuk juga pejabat-pejabat kesihatan kerajaan, kalau tak nak swasta pun lembaga LKPPN ke, kita panggil sama sebab dia lebih kepada metod pencegahan. Jadi benda-benda itu kita orang pejabat agama menjadikan tepat untuk mengendalikan khusus. Yang sources boleh daripada NGOs, LKPPN, pejabat kesihatan untuk menerangkan dari segi kepakaran mereka mengenai tubuh badan manusia. Itulah, tambah sikit. Terima kasih Datuk dan terima kasih Farah. Kami sudah sampai kepada penghujung sesi ini. So, ini satu perbincangan yang perlu diadakan kerana seperti mana yang Farah kata tadi kan, isu ni dah bermula lama dah dan setiap tahun kita bincangkan. Tapi apa solusinya? Dan seperti mana yang Farah bagi tahu kan, kehamilan remaja tidak makin menurun. Dan kelahiran anak-anak tak asal taraf semakin meningkat. Dan kes pembuangan bayi pun semakin meningkat setiap tahun. Walaupun melalui pendidikan yang sedia ada, ia tidak banyak pun membantu kepada bagaimana masalah ni dapat diselesaikan, ataupun untuk katalah memang tak boleh diselesaikan, tapi sekurang-kurangnya nombor tu menurun, tapi tidak menurun pun. Dan inilah satu persoalan yang perlu diambil berat dan perlu diambil secara serius kan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Kementerian Kesihatan, Kementerian Pendidikan. So untuk menangani isu ini supaya terkawal, kalaupun tidak diselesaikan secara 100% kan. So anak-anak remaja kita ni, mereka sangat kurius kan, dan informasi berada di hujung jari. Kalau tak melalui kawan-kawan dari internet, dari pembacaan mereka boleh mendapatkan informasi. Sama ada informasi itu betul atau tidak, itu lain cerita lah.
Dan mereka sentiasa ada curiosity, macam keinginan untuk tahu kan, keinginan untuk mencuba. Dan cubaan-cubaan mereka ini biasanya, dan kebanyakan daripada mereka, kalau yang boleh berfikir secara panjang itu alhamdulillah, maknanya mereka ada informasi yang betul. Tapi seperti mana yang kita tahu, biasanya kalau yang terlibat dengan kelahiran yang tidak dirancang, kehamilan yang tidak diingini, dan akhirnya melakukan pengguguran dan pembuangan anak, biasanya mereka tidak ada informasi yang tepat. Dan juga akses kepada, kata satu perkara tu dah berlaku kan, akses kepada mereka untuk meminta tolong pun juga terhad. Dan sentiasa ada saja halangan kan untuk mereka mendapatkan bantuan. So kita ni yang berada di dalam masyarakat ni, apa yang kita boleh lakukan? Kebanyakan menghukum dan mengeluarkan, ni salah, berdosa, kamu patut dihukum, kamu patut ni masuk penjara, atau patut disebat kerana telah melakukan salah satu kesalahan jenayah syariah. Tapi sebenarnya mereka ni lah yang perlu dibantu kan, dan kita harus menjadi lebih empati, harus lebih berbelas kasihan. Dan inilah sebenarnya apa yang diharapkan oleh agama kita kan. Ini sebenarnya apa yang diajarkan oleh agama. Tapi kita memilih untuk mencari interpretasi yang lebih punitif rather than menjadi lebih berbelas kasihan atau compassion. Okay, saya mengucapkan terima kasih kepada Datuk Ismail Yahya kerana sudi meluangkan masa pada hari ini, dan juga Farah Rom. Okay, semoga kita akan berjumpa lagi di masa akan datang. Dan juga untuk kepada pendengar dan juga pengikut Sisters in Islam, sila lawati Sisters in Islam di www.sistersinislam.org, dan follow lah kita, ikuti kita di media-media sosial, kerana kami memang sentiasa menaikkan berbagai-bagai isu, termasuklah isu-isu berkaitan SRHR ni di dalam kita punya posting kita setiap hari. Dan harapnya kita dapat berjumpa kembali di sesi akan datang. Terima kasih. Terima kasih.